baru drive sejam 2, badan dah rasa penat, mata dah rasa berat. Sebenarnya, bila badan dah rasa penat, fokus pun makin berkurang. Kebanyakan yang drive pergi jauh-jauh, yang bekerja sebagai driver lori ataupun driver e-hailing, mereka akan kerja waktu dan juga trip. Ramai yang ambil kopi untuk kurangkan ngantuk. Bila kesan kafein hilang, mata akan rasa letih semula. Jadi, elakkan pengambilan kafein yang berlebihan ataupun produk yang menjanjikan bulan dan bintang. Kalau kita pilih sesuatu produk, benda pertama sekali yang kita tengok bukan pada harga. Kalau macam saya akan tengok produk tersebut ada pengiktirafan daripada KKM ataupun sijil halal. Dan yang kedua, ingredient ataupun bahan-bahan yang ada di dalam produk tersebut. Ada satu herba iaitu Cyanomorium songaricum yang mana dapat bantu untuk kurangkan keletihan selepas aktiviti harian. Dan saya ada buat sedikit bacaan, ternyata herba tersebut dapat bantu untuk membekalkan energi kepada kita. Dalam Georix Vita ni terdapat Cyanomorium songaricum. Ia adalah herba sahaja tanpa steroid. Jadi perlu digunakan secara konsisten dan juga istiqomah.